Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Aini Mustafa nak share dengan anda semua iaitu resipi buat daging kurma. Okey, ni adalah bahan-bahan untuk buat masak kurma lah. Sebenarnya tak banyak pun bahannya. Senang je nak masak kurma ni. Okey, yang utama kita mesti ada daging. Okey, kalau korang suka kambing, korang boleh guna kambing ataupun boleh juga guna ayam. Itulah apa-apa protein yang kegemaran anda semua. And then kita menggunakan rempah Mak Siti. Okey, rempah Mak Siti ni, okey, tengok kat sini dia ada rempah kurma. Okey, rempah kurma ni, rempah Mak Siti ni boleh didapatkan di mana-mana pasar raya pun, Tesco pun ada kan, Ion pun ada, kedai-kedai runcit pun ada. Okey, dapatkan orang kata rempah kurma Mak Siti. Okey, and then untuk bahan penumis kita ada bawang merah, bawang besar, bawang putih, and then kita ada kat sini halia. Kat sini kita ada 4 sekawan lah. Okey, bunga lawang, bunga cengkeh, okey, kayu manis semua. And then sini kita ada santan. Santan ni saya guna santan fresh. Tapi kalau kawan-kawan semua suka santan dalam kotak pun boleh juga. And then untuk bahan orang kata apa sampingan tambahan, saya gunakan tomato. Kat sini ada kentang dan juga cili hijau dengan juga cili merah. Ini optional lah. Kalau nak tambah yang lain-lain pun tak ada masalah. Okey, sebab ini resipi kita kan. Okay, ini je bahan-bahan dia. Nak tahu tak cara macam mana nak buat masak kurma ni? Jom kita masuk ke dapur. Apabila bawang ni, bahan-bahan tumis ni dah naik bau garing sikit, kita masukkan rempah kurma. Rempah kurma ni saya dah bancuh sikit dengan air, jadikan dia dalam bentuk paste lah. Okay. And then kita goreng sampai dia garing. Bila dah rempah kita tadi dah garing, okey, dah pecah minyak, kita masukkan daging. Okey. Inilah tahu daging tu, bagi dia warna sempurna, panas. Daging ni saya tak rebus tau. Saya tak nak hilangkan manis dia. Jadi kita masukkan air. Biasa okey. Tujuan air ni kita nak rebus dulu. Okey, daging dengan rempah-rempah ni sehingga daging ni betul-betul lembut. Jadi kita boleh ni lah bagikan di ambil masa sikit lah untuk daging ni betul-betul lembut. Okay, apabila kita punya ni daging dah empuk, okay, kita masukkan ni lah ubi dan juga ni saya tambah carrot. Sebab ni sayur yang nampak sikit lah kan, empuk kan. So and then kita masukkan santan. Santan ni ikut masing-masing punya ni lah. Kalau ada orang suka tak nak pekat sangat, so dia kurangkan santan. Mungkin ada yang suka pekat, saya suka kurma ni pekat, berlemak. Jadi saya habiskan santan lah. Okay, and then kita biarkan lagi sampai ubi kita ni lembut.
Okay, bila kita punya lidah lembut, kita masukkan garam. Dan gula sedikit rasa lah. Okay. Saya tak guna bahan perasa, jadi saya gunakan gula. So ni boleh ni lah, ikut. Jadi ada orang mungkin suka masin sikit, sama manis sikit, ikut rasa kita lah. Okay, so ikut rasa. And then sini kita masukkan bahan tambahan cili juga betul. Dia daging masak rumah menggunakan rempah Mak Siti. So, lagi selamat mencuba.